Ni Volvo XC60. Tapi korang tengok ni model lama tau. Selalunya kita tunjuk model-model Volvo yang baru. Dan hari ni aku nak tunjuk kat korang salah satu perbezaan lah. Model kereta Volvo yang lama ni dengan yang baru sekarang ni macam mana. Kalau korang tengok dekat sini bahagian suspension lah. Kita nak tunjuk salah satunya bahagian suspension. So korang tengok kat sini. Nampak tak? Kalau boleh tengok dekat atas ni, dekat sini, sistem suspension dia memang berlainan lah dengan model XC90 T8 plug-in hybrid tu. Sebab yang XC90 T8 plug-in hybrid tu dia guna exhaust. Dia ada belon. Macam ni dia guna sistem suspension yang biasa sahaja. Dan samalah juga kiri kanan pun dan belakang pun sama. Jom kita tengok belakang. Okey, kalau kat belakang ni, kalau yang XC90 T8 plug-in hybrid tu dia ada belon tau. Dia pakai belon dekat sini. Dan dia ada absorber dia. Kalau yang model lama ni dia pakai spring. Jadi itulah orang kata kemajuan dalam Volvo mencipta kereta ni. So kalau kata korang ada model Volvo yang agak baru pun, kalau kata dah ada masalah, memang banyak dah kita dapat. Kalau korang nak repair sistem suspension korang, ataupun korang nak checking bahagian enjin korang, bahagian gearbox dan lain-lain, boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat sahaja kita cuti. Ciao.